Kau, Nabi, mata air kau tu cantik tak? Oh, pendek kata dalam kampung ini. Tak ada siapa yang boleh melawannya lah, Bu. Tak ada siapa lagi dah. Cantiknya ada tak macam muka aku ni? Macam kau nak buat apa lah, Bu? Kau jangan tengok aku tak nak mata. Jangan-jangan mata kau ni terpeleot tak? Kalau mata kau jadi macam mata aku, baru kau tahu manusia yang paling handsome labu. Handsome, Bunun. Muka macam burung kakak tua, handsome. Ai, kau bilang muka aku macam burung kakak tua? Nanti lagi satu hari kau tahu aku siapa. Tak payah lagi satu hari lah, Bu. Sekarang aku dah tahu dah. Kalaulah aku jadi suami, kain baju aku cuci. Hai tukang masak, aku tak sudi. Oh tukang cuci, nyakitkan hati. Aku mencari biar berpadan, asal di hati dapat berkenan. Inilah dia yang dicarinya, misai tebal ular sawah. Ini orangnya idaman darah, lawak tiada, manis ada. Apa saja siaran radio ini? Tak habis-habisnya lagu asmara cinta. Asmara cinta. Tak habis-habis dicinta. Kan lagi bagus lagu nasihat. Dari mana datang duit? Macam mana nak jadi orang kaya? Macam mana bini du? Lagi bagus nasihat. Ya, yang. Maka pula, alamak nasib saya tadi laskan aku. 1, 2, 3, 4, 5. Oh sungguh susah cari pasangan, tak mau yang gagal, kurus pun bukan, hati dah bosan, tidak berkenan, sebab pedang tidak sinan. Biarlah setan ataupun hantu, cukup ulah makan batu. Biarlah hantu atau jembala, balik kampung tanam kaca. Nabi, bila aku terdengar saja suara Cik Manisa, aku teringat mata air aku. Aku pun begitu juga lah, Bu. Adi, buah hati abang, indah payu. Labu. Minta tengok gambarnya, Bu. Tidak. Ini rahsia aku. Kalau tuan-tuan nak tengok, saya boleh tunjuk. Ini.
macam ya. Kalau kamu ada matai, aku pun ada. Aku punya lebih lawa. Labi, mari tengok sedap. Labi, mari kita lihat. Tengok. Andai. Tentang gambar dia tak mau tunjukkan kita. Tentang gambar kita nak tengoklah. Baik. Kalau kamu boleh tunjuk, aku pun boleh tunjuk. Sekarang saya tunjuk pada tuan-tuan. Tapi janji, jangan kasih tahu si burung kakak tuan ni ya. Cik, gambar siapa tu?